Kat depan saya ni, dekat depan kita lah, kita tengok sama-sama. Ada tiga jenis pokok yang penjagaan dia sama, tapi kualiti dia keluar berbeza. Yang dekat korang tengok ni, saya akan zoom ni. Yang ni adalah Carbomba corellia. Dia punya daun dia jenis satu-satu. Satu-satu. Dia warna dia hijau tua orang panggil. So yang mana nak hijau tua yang ni, ambil yang ni. Yang ni nampak dia hijau muda ni adalah Carbomba aquatica ataupun Carbomba warna. Dia ni wajib tanam dalam tanah. Dan bawah ni tak nampak kan. Ni adalah Limnopila salsiflora. Dia ni jenis kecil Yang ni pun wajib, yang ni lagi lah wajib tanam dalam tanah. Sebab dia bawah ni kalau tak tanam, dia akan keluar daun dia satu. So dia ni, semua ni air dia sejuk, cahaya dapat dengan cukup, dia akan naik dengan elok subur macam ni lah. Macam yang korang dapat ni. Asalkan dia dapat cahaya dengan cukup, air dia sejuk, baja dia cukup, dia akan naik dengan subur. So kalau korang nak ni, korang boleh tengok dekat beg kuning kita ataupun e-commerce. Ni kalau panjang ni korang trim, korang boleh tanam balik, dapatlah banyak macam ni. Okay.